Susah kan nak vacuum kereta guna vacuum yang besar? Nak pakai extension lagi, batang ni pun nak kena adjust. Jom aku tunjukkan korang satu produk yang mungkin korang perlukan. Portable vacuum cleaner. Dengan modal tak sampai RM50 je, korang mampu vacuum kereta korang dengan mudah. Tak perlu pakai kabel pun sebab dia datang dengan bateri 4000 mAh yang mana dia boleh tahan 30 minit tanpa charge. Dan kalau korang nak charge, dia cuma ambil masa 3.5 jam je guys untuk penuh. Kekuatan vacuum ni pula 8 kilopascal guys. So cukup kuat untuk angkat kotak mic ni. Korang bayangkanlah ada mic kat sini. So jom kita tengok. So dia mampu angkat kotak mic ni guys. So kotak ni tak terlalu ringan tau. Berat juga ni. Dia juga datang dengan aksesori yang mana korang boleh vacuum kat tempat biasa ataupun korang juga boleh vacuum kat tempat yang sempit. Siap ada brush macam ni lagi untuk korang brush kat tempat-tempat yang korang perlukan. Dan kabel dia pula datang dengan USB macam ni je. Korang boleh plug dekat dalam kereta korang je untuk charge vacuum cleaner ni. So guys, kalau korang nak dapatkan vacuum cleaner ni, tekan link dekat bawah.